Jadi Aam akan masak pizza. Nanti Aam tunjukkan cara-caranya. Guys, kanak-kanak pun boleh buat. Pergi sekolah boleh buat bekal tu. Sekejap lah. Tapi ada syaratnya. Kena ada pengawasan orang dewasa. Okey. Peace you. Ni lepas tu letak tomato, sos tomato. Tabur lah. Tabur. Cuba macam ni. Itu sapu. Dah sapu, ambil pula sos tomato kimball ni. Ni nampak? Okey. Tak pula yang ni. Mustah. Sapu lah. Sapu. Sapu bagi sama rata. Okey, dah siap. So, letak cheese pula. Cheese ni, cheese yang ni. Oh, sebelum tu kena letak sausage dulu. Sausage yang kita goreng tadi. Sausage ni. Letaklah berapa banyak yang kamu nak. Dah tu pula. Okey. Ini. Okey. Dah siap. So letak cheese, barulah letak cheese. Favorite. Letak cheese. Letak mayonis. Letaklah banyak mana yang korang nak. Okey. Lepas tu saya letak
Apa ni nama? Oregano leaf. Oregano leaf. Kita letak siku dah tu. Okey, lepas tu kita letak dalam air fryer. Kalau korang ada oven pun boleh letak juga, tak kisah. Okey, dah letak dalam air fryer ni. Okey. Lepas tu kita buat 150. 10 minit. So kita tekan start. Okey, dia tengah berjalan. Kita tunggu dah sampai 10 minit. Okey guys, dah masak guys. Guys, dah masak tikus guys. Tikus pula. Pizza sudah masak. Okey. Asisten tu ambil. Sedap. Padu. Okey guys, jom potong. Okey, sebelum tu hati-hati pegang pisau, takut terluka nanti. Nampak. Dia punya kerak. Kalau ni nak potong. Saya tidak pandai. Asisten nak potong. Oh my god. Ya, asisten kita. Tolong kita. Kita jaga kita. Oh my god. Okay. Sudah siap guys. Sudah siap. Sekejap saja. Nampak ni. Oh my god. Sedap. Oi. Panas. Haridang itulah. Sedap nampak. Korang boleh try kat rumah tau. Sedap ni. Barang-barang boleh cari kat rumah je. Senang, very easy. Okay guys, dah siap dah. Korang boleh cuba dekat mana-mana saja, di dapur ke, di bilik ke. Tak kena di bilik, mesti di dapur. Okay, ini hasilnya. Nampak hasilnya? Padu bosku. Okay, korang boleh cuba. Okay, korang kena subscribe channel aku yang first. Korang kena like. Okay, tolong aku cecah sampai 250 subscriber. 200 subscriber. Okay, 200 subscriber. Korang kena support aku. Kalau tak nak support, tak apa, tak paksa. Okay, jumpa lagi guys di next video. Okay, bye bye.